Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung semula pembacaan syarah Al-Imam Al-Kafrawi ke atas matan Al-Ajrumiyah berserta hasyiat Al-Imam Al-Hamidi. Kita sampai pada perkataan muhasyi qauluhu al-marrata ba'da al-marrati. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala qawluhu al-marrata ba'da al-marrah. Qawluhu qawlul Imam Al-Kafrawi al-marrata ba'da al-marrah, iaitu pada syarahan pada huraian Al-Kafrawi, faqad sa'alani ba'dul muhibbina ilai al-mutaraddidina alai al-marrata ba'da al-marrati. Qala al-awwalu mansubun bismil fa'il. Yang pertama, al-awwalu yang pertama, iaitu al-qawluhu al-marrah. Al-marrah yang pertama, qala mansubun bismil fa'il. Jadi al-marrah itu mansub dengan isim fa'il. Jadi yang menasakkan al-marrata tu ialah isim fa'il. Al-mutaraddidin tu, al-mutaraddid. Jadi isim fa'il itulah merupakan amil bagi al-marrata. Habis al-marrah nak i'rab apa? Al-marrata ialah zarfu zamanin mansubun bil mutaraddidin. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Boleh. Jadi al-marrata ialah zarf zaman yang mansub, amil dia ialah al-mutaraddidin. Wathani, dan yang kedua, mana yang kedua? Ba'da. Ba'da yang kedua mansubun ala zarfiyah. Yang kedua ba'da tu ialah mansub juga dan dia merupakan zarf juga. Wathalithu, dan yang ketiga iaitu al-marrata yang ketiga mansubun bismil fa'il. Wathalithu majrurun bil idafah. Dan marrah yang kedua tu, yang ketiga, marrah yang ketiga majrur dia dengan idafah, iaitu dengan diidafahkan zaraf ba'da kepadanya. Jadi al-marrata ba'da al-marrati. Qala wa laysa al-maqsudu annahum taraddadu alaihi marratain. Wa laysa al-maqsudu, dan bukanlah maksud. Maksud mana? Maksud daripada Imam Kafrawi yang beliau kata al-mutaraddidina alayya al-marrata ba'da al-marrah. Sekali selepas sekali. Kali pertama selepas kali pertama tu depa pergi lagi. Bukanlah kata Hamidi, bukanlah yang dimasukkan dengan perkataan Al-Kafrawi itu bahawa al-muhibbin, para pecinta Imam Al-Kafrawi ni meminta Imam Al-Kafrawi menulis syarahan uraian ke atas matan Ajrumiyah ni. Bukanlah maksud tu annahum taraddadu alaihi, bahawa annahum tu muhibbihi. Annahum anna muhibbihi, para pencinta Imam Kafrawi inilah taraddadu, mereka berulang alaihi ke atasnya, ke atas Imam Al-Kafrawi marrataini, dua kali. Bukan maksud begitu, bukan maksud zahir. Marrah ba'dal marrah ni maksudnya sekali selepas sekali. Maksudnya kali pertama mereka pergi jumpa,
Lepas tu depa balik, kali kedua depa pi, depa balik. Kata Al-Hamidi, bukanlah itu yang dimasukkan. Bukan masuk sekali dua saja depa pi jumpa Imam Al-Kafrawi. Bal ni orang panggil idrak ibtali. Tulis bal ni lil idrak al-ibtali. Dia nak membatalkan maksud bagi yang sebelum ni. Apa dia maksud tu? Taraddadu alaihim marratain. Dia nak membatalkan maksud tu. Balil muradu, bahkan yang dimaksudkan dengan perkataan Al-Kafrawi, anna muhibbihi, bahawa para pecintanya itu Al-Kafrawi, taraddadu alaihi, berulang mereka itu alaihi, ke atas Imam Al-Kafrawi, bikathratin, dengan banyak kali. Jadi yang dimaksudkan dengan al-marrata ba'dal marrati itu bukan sekali dua, tapi kata Al-Hamidi bikathratin, dengan banyak kali. Maka jumpa Al-Imam Al-Kafrawi. Bukan sekali dua pergi minta, wahai Imam, tolong syarahkan, tolong huraikan kepada kami matan Al-Ajurumiyah. Lepas tu Imam Al-Kafrawi tak kata apa. Dia pergi pula kali kedua, minta juga benda yang sama, pun Imam tak kata apa. Bukan yang dimasukkan dengan sekali dua minta, tetapi taraddadu alaihi bikathratin, dengan banyak kali. Pi ketiga, keempat, kelima, keenam, banyak kali. Boleh faham? Wa al fi dharfaini zaidatun, dan al apa? Alif dan juga lam pada al-marrah yang pertama dan juga al-marrah yang kedua tu, kata muhasyi, zaidatun, ditambah saja. Alif lam tu alif lam zaidah. Apa tujuannya? Tujuannya hanya nak menguatkan taukid dengan taqwiyah. Tulis tu zaidun, zaidatun, wa al fi zarfaini zaidatun ay litaukidi wat taqwiyati, untuk taukid dan juga taqwiyah. Zaidah ni yang dimasukkan tambahan tersebut bukan tambahan yang tidak mengandungi apa-apa maksud. Maksudnya saja tambah suka-suka, ada makna dia yang umum, iaitu taukid dan juga taqwiyah. Nak kata depa ni, para muhibbi Imam Al-Kafrawi ni banyak kali ulang. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Wa qawluna mansubun bismil fa'il ay 'ala dharfiyah. Dan perkataan kami, iaitu perkataan Al-Imam Al-Kafrawi lah, yang dimasukkan dengan perkataan beliau yang pertama tadi ni, al-awwalu mansubun bismil fa'il ay 'ala dharfiyah. Jadi al-marrata tu mansubun 'ala dharfiyah. Mana amil dia? Ataupun mana muta'allaq dia? Muta'allaq dia, kata dia bismil fa'il tersebut. Isim fa'il yang merupakan muta'allaq dia. Apa maksud al-mutaraddidina alayya al-marrata ba'da al-marrah? Apa maksud perkataan tu? Ay al-mutaraddidina alayya zamanan ba'da zamanin, ay fi azminatin kathirah. Iaitu mereka yang al-mutaraddidin tu yang berulang kali, alayya, ke atasku, zamanan, pada satu masa, ba'da zamanin, selepas satu masa, ay fi azminatin kathirah, iaitu pada masa-masa yang banyak. Maksudnya banyak kali ulang, jumpa Imam Al-Kafrawi, minta supaya Imam Al-Kafrawi ni huraikan kepada mereka matan Al-Ajurumiyah. Jadi syarah Al-Kafrawi ni, bukan Imam Al-Kafrawi tu saja-saja tulis. Bukan dia saja-saja tulis. Bukan dia banyak masa lapang kosong, kata saja lah, biar aku tulis. Bukan dia.
Tapi dia tulis tu atas permintaan muhibbin, para pecinta dia. Dia minta supaya dia huraikan matan al-ajr. Qala qawluhu an ashraha. Qawluhu, qawlul imam al-Qafrawi. An ashraha. Qala al-muhashi ma dakhalat alaihi an. Ma dakhalat alaihi an. Ma tu kalimah ataupun lafaz. Maksudnya lafaz ataupun kalimah yang masuk ke atasnya, ke atas ma itu an oleh an. Jadi an tu fa'il bagi dakhalat. Ma tu pula boleh kita katakan ma tu nakiratun mausulah, makna dia alladhi. Boleh juga kita kata ma tersebut nakiratun mausufah bermakna syai'. Maksudnya alladhi dakhalat alaihi an ataupun syai'un dakhalat alaihi an. Boleh, dua-dua boleh. Maksudnya sesuatu tu orang kata masadak dia, masdaqiyah ataupun misdaqiyah dia kena ke atas kalimah atau lafaz. Dan lafaz yang masuk ke atas dia an. Mana lafaz yang masuk ke atas dia an? Ashraha tersebut. Ashraha fa'il mudhari' tersebut. Jadi ashraha itu fa'il mudhari' dan juga fa'il dia dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Jadi lafaz tersebut yang masuk ke atas dia an fi ta'wilin masdarin, fi ta'wili masdari maf'ulin li sa'ala, fi ta'wili masdari fi ta'wili masdari maf'ulin li sa'ala. Kata muhasyi an ashraha, an dan juga fa'il mudhari' berserta fa'il yang masuk ke atasnya itu fi ta'wili masdari, pada ta'wil masdar. Nak i'rab apa? Maf'ul li sa'ala, maf'ulin li sa'ala, maf'ul bagi sa'ala. Maf'ulin tu maf'ulin thanin, maf'ul yang kedua bagi sa'ala. An ashraha tu merupakan maf'ul yang kedua bagi sa'ala. Wal awwalu ay wal maf'ulu al awwalu, dan maf'ul yang pertama bagi fa'il sa'ala al ya'u ialah ya. Ya pada kata mana? Sa'alani. Boleh. Sa'alani fa'il sa'ala. Apa maksud sa'ala sebelum ni? Sa'ala kita kata ada dua maksud. Maksud yang pertama bagi sa'ala ialah talaba. Talaba minni. Maksud yang kedua bagi sa'ala ni tarhu as'ilatin. Apa dia? Tak ingat dah. Apa dia Muhammad? Ha? Memanglah masuk Melayu dia bertanya. Arab tu sebut apa? Arab. Ha? Sudah ada Arab. Arab sebut apa? Satu maksud dia talaba. Satu lagi tarhul as'ilah. Tak jumpa? Ha? Yang kedua maksud bagi soalan ni ialah tarhu as'ilah. Lontarkan soalan dan nak jawapan. Tapi maksud soalan di sini apa dia? Talaba. Faqat sa'alani faqat talaba minni. Jadi sa'alah ni berta'adi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama ialah ya al-mutakallim. Nun tu nun wiqayah. Ya mutakallim tu dhamirun muttasilun mansubun
Dhamirun barizun muttasilun mansubun. Mansubun pula. Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi al-awwal. Boleh? Faham? Mana yang kedua? Yang kedua kata muhasyi an asraha. An asraha an wa ma dakhalat 'alaiha fi ta'wili masdarin mansubin ala annahu maf'ulun bihi thanin. Jadi an asraha tu ta'wil masdar ya. Jadi maf'ul bih yang kedua bagi sa'ala. Sa'alani syarha. Sa'alani ba'dul muhibbin an asraha, kita ta'wil masdar dia jadi syarha. An asraha jadi syarhi. An asraha jadi syarhi ala matni al-ajrumiyah. Ta'wil masdar dia bunyi macam tu. Faqad sa'alani ba'dul muhibbina ilai al-mutaraddidina ilai al-marrata ba'da al-marrah syarhi ala matni al-ajrum. Jadi syarhi itu, syarhi ada ya' mutakallim ala matni al-ajrumiyah. Dia jadi ataupun kita i'rab sebagai maf'ulun bihi yang kedua bagi fi'il sa'ala. Habis itu. Qala al-muhashshi qala al-muhashshi wasyarhu ma'nahu lughatan. Wasyarhu dan syarah. Syarah ni ma'nahu lughatan, maknanya, makna syarah itu lughatan pada bahasa ialah at-tawsi'atu wat-tahayyu'u. At-tawsi'atu wat-tahayyu'. Jadi syarah ni ialah at-tawsi'ah wat-tahayyu'. Tawsi'ah ni meluaskan. Wat-tahayyu' makna dia sama juga, meluaskan. Makna dia luas. Syarah-syarah ni nak meluaskan. Boleh faham? Ha? Jadi syarah lughatan at-tawsi'atu wa at-tahayyu'. Qala ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami. Afaman syaraha, kata Kafrawi, ay wassa'ahu tawsi'an ma'nawiyan wa hayya'ahu liqabulihi. Apa maksud syarahallahu sadrahu? Maksud dia wassa'ahu Allahu sadrahu lil islami tawsi'an ma'nawiyan wa hayya'ahu liqabulihi. Liqabulihi tu liqabulil Islam. Boleh. Jadi syaraha itu dimaksud dia wassa'a. Boleh faham? Syarah Allah tu maksudnya wassa'ahullah. Mereka yang Allah luaskan dada-dada mereka untuk menerima Islam. Wassa'ahu tawsi'an ma'nawiyyan. Wassa'ahu Allah luaskan baginya, bagi man tersebut, tawsi'an sebagai satu luasan yang bersifat maknawi.
Kita guna Hasyiah Al-Hamidi. Hasyiah Al-Imam Al-Hamidi ke atas syarah Al-Imam Al-Kafrawi. Hasyiah Al-Hamidi. Jadi syarah ni syarhu lughatan, syarah asyarh pada bahasa ialah at-tawsi'atu wa tahayyu. Seperti pada firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maksudnya wassa'ahu Allahu wa hayya'ahu. Itu makna syarah pada bahasa ialah tawsi'ah dan juga tahayyu. Wastilahan, dan pada istilah, wa tu ataf pada kata lughatan. Wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun. Dan yang diatafkan ke atas mansub juga. Wastilahan, dan pada istilah, lughatan ni masyhur dia di Arab sebagai tamyiz. Tamyiz nisbah. Nisbah pada bahasa. Ataupun boleh juga di Arab mansubun ala naz'il khafid. Ay fil lughati, pada bahasa. Wastilahan, dan pada istilah, syarah pada istilah tu ialah alfazun murattabatun makhsusatun dalatun ala ma'anin makhsusatin. Dan pada istilah syarah ni ialah alfazun, beberapa lafaz, murattabatun, yang tersusun, makhsusatun, yang khusus, dalatun, yang menunjuk ia lafaz-lafaz tersebut, an ma'anin, tentang beberapa makna, makhsusatin, yang khusus. Boleh? Boleh faham? Jadi syarahlah tausi'ah tu pada bahasa dengan tahayyuk. Kalau pada istilah pula, contoh kita kata syarhu al-Kafrawi ala al-Ajrumiyah. Apa maksud syarah Imam al-Kafrawi ke atas al-Ajrumiyah? Maksud dia alfazun murattabatun makhsusatun dalatin ala ma'anin makhsusah. Tiap-tiap lafaz ataupun beberapa lafaz yang tersusun, yang khusus, yang menunjuk kepada makna yang khusus. Jadi yang kita dok baca ni, syarah Imam Al-Kafrawi ni, maksud dia alfaz tu lah. Lafaz-lafaz tersebut yang disusun oleh Imam Al-Kafrawi yang menunjukkan makna tertentu, yang khusus, yang menunjukkan makna tertentu. Jadi lafaz yang Imam Al-Kafrawi datangkan ni ialah lafaz yang khusus. Khusus tu maksudnya apa? Khusus dalam bidang nahwu, dalam bicara ilmu nahwu. Tu maksud dia. Dan ni kena ngapai? Syarah pada lughatan dan juga pada istilah. Pada bahasa dan juga pada istilah. Qauluhu matna al-ajurrumiyyati. Matna ataupun matna al-ajurrumiyyah. Matna al-ajurrumiyyah, kata muhasyi, min idafatil musamma ilal ismi. Jadi idafat mad kepada al-ajrumiyah ialah idafat musamma kepada isim. Mana musamma? Matna tu musamma. Mana isim? Al-ajrumiyah. Boleh? Jadi matan tu merupakan musamma,
Al-Ajurumiyah tu isim dia. Bunyinya maksudnya macam mana? An asraha matnan ataupun al-asraha al-matna al-musamma bil ajurumiyah, bahawa aku mensyarahkan sebuah matan yang dinamai ataupun yang dinamakan ia dengan al-ajurumiyah. Boleh faham? Wal mudhafu ilaihi awwaluhu hamzatun. Dan mudhaf ilaih, mana mudhaf ilaih? Al-ajrumiyah tu. Al-ajrumiyah tu mudhaf ilaih. Awaluhu, awalnya, hamzatun ialah hamzah. Ba'daha alifun. Selepas hamzah tersebut ialah alif. Boleh. Al-ajrumiyah. A tu, awal dia tu hamzah. Selepas hamzah tu ada alif. Fajimun madmumatun. Maka selepasnya, jim yang berbaris dhammah. Aju. Fara'un maka ataupun dan ra' muhmalah. Apa yang masuk muhmalah? Tidak bertitik. Musyaddadatun yang berbaris syaddah, yang bersyaddah. Madmumatun yang ataupun berbaris dhammah. Al-ajurru. Baca dia al-ajurru. Banyak apa panggil apa? Kaid cara baca al-jurumiyah, ajurumiyah ni. Ada ajrumiyah, akrumiyah, ajurumiyah. Banyaklah, tak silap saya ada 6 cara sebut al-ajrumiyah ni. Dalam muqaddimah al-kawakib ada disebutkan. Al-ahdal dalam syarahan dia kata al-kawakib ada menerangkan sebahagian bacaan bagi perkataan al-ajrumiyah ni. Dan dia, dalam huraian dia tu kata beliau al-ajrumiyah ni ialah lafaz ajam lah. Wal ismul a'jamu yutasarrafu fihi ma la yutasarrafu fi ghairihi. Tu kaedah dia ada dalam al-kawakib. Kita tak mula baca tu lagi jadi panjang pula. Tengok al-ajrumiyah tu wahia, iaitu nisbatun nisbah libni ajurumi, nisbah kepada ibn ajurrum. Mat ajurumiyah tu mat mansubatan ila bni ajurrum. Oi.
Banyak nak terang sini tapi takut panjang pula. Al-Ajrumiyah kan. Sebab apa ada ta marbutah ataupun ta ta'nis pada al-Ajrumiyah tu? Sebab apa ada ta ta'nis? Hamidi kata al-Ajrumiyah ni nisbah kepada Ibn Ajrum. Habis ta ta'nis tu main daripada mana? Ha? Ta ta'nis ni menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kalimah tu mu'annathah. Awak tiba-tiba dia datangkan kalimah yang mu'annasah di sini. Sedangkan dia kata nisbah al-Ajrumiyah tu kepada Ibn Ajrum. Ha? Sebab apa? Tahu jawapan. Tak sampai lagi tahap tu. Sebab Ajrumiyah ni dia jadi na'at bagi man'u dia yang dibuang. Zahir kalam dia memang dia kata mudhaf ilaih. Tapi ta tu menunjukkan bahawa al-Ajrumiyah ni na'at bagi man'ud yang dibuang. Asal dia macam mana? Matnu al-matna an ashraha matna al-muqaddimati al-Ajrumiyyati. Jadi al-Ajrumiyah tu al-mansubah ila Ibn Ajurrum. Boleh faham? Ni tengok. Oh, jauh sangat papan ni. Oh, kejap. Tengok. Mat al-Ajrumiyyah. Yang ni kata muhasyi ya ni dia an-nasab. Ya nasab. Nasab apa? Dia kata hiya nisbatun ila Ibn Ajurrum. Nisbah kepada Ibn Ajurrum. Habis tak ni main dari mana? Tak ni. Tak ni dia merupakan ataupun dia menunjukkan bahawa man'u dia yang dibuang. Mana? Matna al-muqaddimati al-Ajurrumiyyah. Maksud dia macam mana? An asraha matna al-muqaddimati al-Ajurrumiyyah. Maksudnya an asraha matna al-muqaddimati al-mansubati ila Ibn Ajurrum. Boleh faham? Wahia nisbatun li Ibn Ajurrum. Ibni Ajurrum. Ajurrum ni sebab alamiah dan dengan ujmah. Jadi dia mamnu' min as-sarf. Ibni Ajurrum. Boleh. Sebab apa, Arif? Ajurrum sebab apa? Alamiah dengan ujmah. Mamnu' min as-sarf. Lakinil qa'idatu an-nisbatu lil akhir. Ataupun lakinnal qa'idata an-nisbatu lil akhir. Akan tetapi kaedah dalam nisbah ni ialah lil akhir lil juz'il akhir, bagi juzuk yang kedua. Sebab tu kita nak nisbahkan Ibn Ajurrum, Ibnu Ajurrum. Mana satu kita nak ambil untuk nisbahkan? Ikut kaedah nisbah, juzuk dia perkataan yang kedua tu yang dijadikan nisbah. Yang pertama Ibnu tu tak dijadikan. Boleh faham? Lakin al-qa'idata an-nisbatu lil akhir. Wa ma'anahu dan ma'na Ajurrum bilisanil barbar. Bilisan tu bilughatil barbar.
dengan lughah barbar. Jadi dah sebut dah sebab ni, sebab apa guna lisan? Ha? Apa maksud lisan sini? Apa maksud lisan tadi? Ha? Lughah. Sebab apa? Sebab lisan ni, apa nisbah lisan bagi bahasa? Alat. Boleh. Jadi bilisanil barbar sini majaz mursal. Majazun mursal dengan lidah al-barbar. Apa maksud lidah barbar? Lughah barbar, bahasa barbar. Jadi dia majaz mursal, alaqah dia al-aliyah. Haitsu atlaqa al-lisan wa arada al-lughah. Jadi lisan ni merupakan alat bagi bahasa untuk menyapai, untuk bercakap. Bilisan barbar itu majaz mursal. Wa ma'anahu, dan maknanya bilisanil barbar ay bilughatil barbar. Barbar ni satu kabilah yang ajam, yang bukan Arab, di Maghribi, di Maghrib, Morocco. Wa ma'anahu, dan makna ajurum itu bilisanil barbar, bilughatil barbar, dalam lughah barbar, bahasa barbar. Apa maksud dia? Al-faqiru as-sufi. Ialah al-faqir as-sufi. Al-faqir maksudnya sini bukan hak miskin. Al-faqir maksud sini? Ha? Maksud apa? Al-faqir sini? Al-faqir sini maksud dia bukan man laisa lahu man. Tapi sini al-faqir maksudnya al-muhtaju. Ha? Maksud dia al-muhtaju. Apa dia? Faqir. Apa maksud faqir di sisi sufi? Bukan faqir di sisi ulama fiqh. Kalau nafi faqir maksud dia yang apa jumpa sebelum ni lah lagi tak kita fiqh. Faqir dalam istilah sufi, dalam tasawuf, maksud dia al-muhtaj, yang memerlukan. Bukan perlu harta, tak. As-sufi nisbah kepada golongan sufi lah. Jadi Ibnu Ajurrum maksudnya Ibnul Faqiri Sufi. Ibnul Faqiri As-Sufi. Boleh faham? Tengok sikit lagi. Qauluhu lil imami an ashraha matnal ajurrumiyyati lil imami huwa al-muqtada. Baca dengan al-muqtada. Muqtada baca dengan isim maf'ul. Al-muqtada al-muttaba', maksud dia yang diikuti. Jadi imam-imam ni al-muqtada bihi, yang diikuti dengannya. Boleh. Bila kita sebut imam-imam ni siapa? Dia imam. Imam ni ialah al-muqtada bihi, yang diikuti dengannya. Macam imam lah sembahyang, kita ikut dia. Maksudnya kita tak boleh mendahului perbuatan dia. Aqwal boleh dalam fiqh. Dia baca Fatihah lambat ataupun dia baca tasyahud lambat, tapi kita dah baca habis dah. Aqwal tak apa. Bukan pada af'al, bukan pada perbuatan imam. Jadi imam ni tujuan dia al-muqtada bihi, yang diikuti dengannya. Ataupun imam dimasukkan sini sebagai dalam konteks sekarang, maksud dia apa dia? Pemimpin. Pemimpin maksudnya al-muqtada bihi, yang diikuti dengannya. Fil umuri, pada beberapa perkara.
Jadi imam ni seseorang yang kita ikut dia pada beberapa perkara. Boleh faham? Qauluhu as-sanhaji. As-sanhaji. As-sanhaji nisbatun ila sinhajah. As-sanhaji nisbatun ila sanhajah. Kita kata dah sebelum ni. Sanhajah ni dia baca dengan tathlisus sad. Dengan boleh dibaca 3 baris pada sad. Sanhajah, sunhajah, sinhajah. Jadi sanhaji ataupun sunhaji ataupun sinhaji ni ialah nisbah kepada sanhajah ataupun sinhajah ataupun sunhajah. Siapa dia sanhajah ni? Kata Muhasyi, wahya qabilatun bil maghribi. Sanhajah ni ialah satu qabilah bil maghribi, di Maghrib. Di Morocco ni ada satu qabilah, satu puak, satu kelompok. Qabilah ni disebut sebagai qabilah Sanhajah. Saya kata sebelum ni juga, Sanhajah ni juga qabilah yang Imam Al-Busiri. Asal Imam Busiri, Burdah Busiri itu asal dari qabilah yang sama dengan qabilah Imam Ibnu Ajurum. Wa kana min ahli Fasin, dan adalah beliau Imam Ibnu Ajurum ni min ahli Fas, dari penduduk Fas. Atau Fes, disebut Fes dekat Morocco. Wa huwa, dan beliau ialah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammadin. Abu Abdillah. Abu Abdillah tu bukan nama dia. Mana nama dia? Muhammad. Bapa dia pun nama Muhammad. Jadi Abu Abdillah tu apa dia? Orang panggil laqab. Ataupun kunyah, bukan laqab, kunyah. Abu Abdillah ni kunyah. Kunyah ni dia bukan nama, dia macam mana Melayu sebut apa? Dia ada 3. Al-ismu salah satu. Alamun wa kunyatun wa laqabun. Isim ni ada 3. Nama khas, lepas tu dia ada laqab, dia ada kunyah. Sebab tu kita duk ngapai tu, wasman atau wa kunyatan wa laqaba. Boleh. Wa akhiran dha'in siwa sahibah. Isim ni dia ada 3. Dia ada kunyah, dia ada laqab, dan juga ada alam. Kunyah dia mana? Kunyah dia ialah Abu Abdillah. Nama dia ialah Muhammadu bin Muhammadin. Nama dia ialah Muhammad. Ibnu Muhammadin. Boleh. Dia ada perbahasan dia ni dekat Muhammad apa semua. Ibnu tu kita i'rab na'at ataupun badal bagi Muhammad. Ibnu tu nak i'rab apa?
Na'at ataupun badal bagi Muhammad tu. Na'at atau badal bagi Muhammad. Dan ibnu tu merupakan mudhaf, Muhammadin merupakan kita i'rab apa? Mudhafun ilaih. Wa huwa Abu Abdillah Muhammadu bin Muhammadin. Ingatlah baca dengan nu. Muhammad tu baca dengan nu. Nak baca dengan na boleh tak? Boleh. Kalau kita niatkan sebagai na'at yang maktub. Na'at yang diputuskan daripada man'u dia. Kita jadikan maf'ul bih ataupun mansub ala al-ikhtisas. Contoh. A'ani ibna Muhammadin. Boleh. Dia mansub bagi fa'il yang dibuang. Wulida sanata thnataini wa sab'ina wa sittimi'atin. Wulida dilahirkan ia. Ia Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ni. Sanata ithnataini wa sab'ina wa sittimi'atin. Tahun 2 dan 70 dan 600. Berapa? 672. 672 Hijrah dilahirkan Ibn Ajurum. Wa tuwfiya sanata salasatin wa ishrina wa sab'imi'atin. Dan wafat ia pada tahun 3 20 700. 723. Itu cara bacaan dia. Dia banyak cara bacaan ni. Tadi lahir tahun berapa? 672. 672. Dia baca macam mana? Dia baca daripada 2 dulu, kemudian 7, kemudian 6. Dia baca dari belakang. Kita nak baca daripada depan boleh tak? Boleh. Nak kata macam mana? Sama. Sanata sittimi'atin wa sab'ina wa thnataini. Tapi dalam kitab lama atau ada Arab ni dia orang baca daripada belakang. Sanata thnataini wa sab'ina wa sittimi'atin. Boleh. Nak baca daripada depan boleh? Boleh, tak ada masalah. Macam mana? Sama saja. Wulida sanata sittimi'atin wa sab'ina wa thnataini. Boleh. Dan wafat pada tahun 723. Tahun lahirnya Ibn Ajurum ni kan? Tahun lahirnya Ibn Ajurum bila lahir dia? 672. Tarikh ni tarikh wafatnya Ibn Malik. Boleh. Ibn Malik pengarang Alfiah tu wafat pada tahun lahirnya Ibn Al-Ajurum. Pada tahun ni lagi tak sebut tuwfiya imamun wa wulida imam. Wafat seorang imam dan lahir pula seorang imam. Mana imam yang wafat tu? Ibn Malik wafat. Mana lahirnya seorang imam? Lahir Ibn Ajurum. Boleh. Wadufina dan dikebumikan. Ibn Ajurum ni dakhila babil hadid bi Madinati Fas. Dikebumikan di dalam dakhilah. Dakhilah tu zaraf mansub. Babil hadid mudhaf lah. Mudhaf ilaih lah. Dikebumikan Ibn Ajurum ni ataupun disemadikan di dalam bab hadid. Dia dulu ni negara Arab ni dia ada jenis abwab, jenis pintu masuk dalam kota. Sama juga dekat Mesir tu. Dia ada babun nas. Bab apa serupa lah. Dia banyak abwab. Jadi kalau kita ke Fas dekat Morocco,
Kita masuk melalui bab Al-Hadid tu, nama dia dulunya lah ni tak tahulah. Kita akan jumpa dalam tu ada makam Ibn Ajurrum. Di biladil Maghrib. Hukia, diceritakan, diriwayatkan. Hukia, dihikayatkan. Hikayat masuk apa cerita. Annahu, bahwasanya beliau Ibn Ajurrum ni allafa hadzal matna, menulis ia akan matan ini tujahal baiti syarifi. Tujah ni apa dia maksud tujah? Amam, Qudam, berhadapan. Al-baiti syarif, berhadapan dengan rumah yang mulia. Apa dia rumah yang mulia? Al-Ka'batu asy-syarifah. Tujaha Al-Ka'bati syarifah. Dia tulis mata Ajurumiyah ni, Ibn Ajurrum ni, di hadapan Kaabah. Dihikayatkan bahawa Ibn Ajurrum menulis matan Ajurumiyah ni di hadapan Kaabah. Wa hukiya aidan, dan dihikayatkan juga annahu, bahwasanya beliau Ibn Ajurrum lamma allafahu, ketika mana beliau menulis matan ini, alqahu fil bahri, beliau mencampakkan matan tersebut fil bahri, dalam laut. Dalam laut ni, bahr ni mungkin yang dimasukkan dengan bahr ni ialah an-nahr, dengan sungai. Sebab di antara Kaabah dan juga dengan laut ni jauh. Zaman dulu pula mana ada kereta, semua naik onta. Jadi dia jauh sikit lah kalau kita masukkan dengan bahr ni laut. Ataupun mungkin betul dimasukkan dengan bahr ni betul laut merah tu lah. Ataupun laut apa lagi yang paling dekat dengan Mekah ni, Kaabah. Tak ada, Kaabah ni dia jauh pada laut sebenarnya. Tapi ada sungai yang mengalir dalam bukan dalam, berhampiran dengan Kaabah. Dahulunya lah. Boleh. Dan dihikayatkan bahawa Ibn Ajurrum ketika menulis matan ni, beliau mencampakkan matan ni dalam laut ataupun dalam sungai. Waqala, dan beliau berkata, in kana khalisan. In kana, mana isim dia? Dhamir mesti huwa kembali kepada in kana ta'lifi li hadzal kitab. Dan jika karya aku, tulisan aku bagi kitab ini khalisan, khabar kana tu. Ataupun in kana tu niat aku menulis kitab ini khalisan, ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, fala yuballu, maka air tidak akan membasahi kitab ini. Dan sebenarnya kitab, tak silap dalam Mukhtasar Jidan, fala tabtal bil ma', kalau tak silap. Maksudnya kitab ni tidak akan dibasahi dengan air. Ataupun fala yabtallu bil ma'. Ada ziyadah tambahan bil ma' tu. Wa kana al-amru kadzalik. Dan al-amru maksudnya asy-sya'nu. Wa kana asy-sya'nu kadzalik. Dan apa yang berlaku ialah seperti yang dilihat, seperti yang disaksikan. Maksudnya apa? Maksudnya matan Ibn Ajurrum yang beliau campak dalam laut atau sungai itu tidak dibasahi dengan air. Itu nak menunjukkan bahawa ikhlasnya matan yang dia tuliskan ni. Yang ni satu riwayat. Dia ada juga 2-3 riwayat lagi. Antaranya riwayat yang kita dapat
So, yang kita boleh tengok dalam Hasyiah Al-Hifnawi ke atas syarah Al-Kafrawi ni. Al-Kafrawi dia syarah Matan Ajrumiyah. Dan ada dua hasyiah ke atas syarah Imam Al-Kafrawi ni. Syarah yang kita duk baca lah ni ialah syarah Al-Hamidi. Dia ada satu syarah lagi, nama dia syarah Al-Imam Al-Hifnawi ke atas syarahan syarahan Al-Kafrawi ke atas Matan Ajrumiyah. Dalam Hasyiah Al-Hifnawi, Imam Al-Hifnawi mendatangkan satu riwayat lain, satu hikayat lain yang menunjukkan keberkatan kitab ni. Apa kata beliau? Wa yuqalu, dan dikatakan. Yang ni dalam Hasyiah Al-Hifnawi. Wa yuqalu lamma allafa hadzal matna, dan dikatakan ni diceritakan ketika mana Ibn Ajurrum allafa hadzal matna, menulis matan ini, matan Ajrumiyah ni, matan Muqaddimah Al-Ajrumiyah ni, kana fi majlisin alin ataupun fi majlisin alin, dia berada pada satu tempat yang tinggi. Fa adhashathu ar-rihu wa tayyarathu, maka datang satu angin yang kuat dan menerbangkan matan dia, helaian matan dia tersebut. Faqala, maka dia berkata, Allahumma in kana khalisan liwajhik faruddahu alayya faraddahu alaihi muaqqaban ataupun muaqqiban. Dia kata, ya Allah, jika matan yang aku tulis ni khalisan liwajhik, ikhlas aku untuk mendapatkan redamu, faruddahu alayya, maka engkau kembalikanlah semula kepadaku, faraddahu alaihi, maka dikembalikan. Maksudnya Allah, atau faruddahu alayya alaihi, maka dikembalikan semula matan ini kepada Ibn Ajrum muaqqiban, sejurus selepas dia kata macam tu. Jadi ada satu riwayat kata dia alqa fil bahr, ada satu riwayat kata tayyarathu rih. Boleh. Tapi yang masyhurnya yang inilah yang Imam Al-Kafrawi datangkan dalam syarahan dia ni. Jadi matan ni berkat. Matan ni sangat berkat. Penulis dia pula penulis yang Ibnul Faqir Sufi, seorang ulama tasawuf. Bukan saja mahir dalam tasawuf, juga mahir dalam bahasa Arab. Matan ni sangat berkat. Kata guru kami kat Azhar, siapa yang mula dengan Ajrumiyah akan sampai kepada Alkitab. Keberkatan dia. Siapa yang mula baca nahwu dia dengan matan Ajrumiyah, insya-Allah dia akan faham nahwu. Boleh. Jadi matan ni dahulunya orang ngapai. Tapi hampa dak lah. Pada ngapai dah Alfiah tu. Jadi habiskan saja yang berbaki pada Alfiah. Alfiah tu pun berkat. Boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan sambung semula pada perkataan muhasyi qauluhu syarhad maf'ulun isyrah. Maf'ulu isyrah. Maf'ul bagi asyrah. Bukan isyrah tu asyrah. Maf'ulu asyrah. Boleh? Ada soalan ke yang ikut live? Okey, baik, insya-Allah minggu hadapan kalau tak ada apa-apa kita akan sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni kita tak baca surah. Sebab nak masuk Zuhur dah. Tadi mula lewat ada kenuri.
Ustaz bagi buat makan-makan. Okay, Assalamualaikum.